bagaimana tentang isu keselamatan pegawai kita di sempadan sebagaimana kes berlaku semalam, iaitu tembakan terhadap komando AKPS yang di Bukit Kayu Hitam, dan sudah tentu ini adalah satu ancaman keselamatan kepada pegawai penguat kuasa kita. Minta penjelasan. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan kita, bila kita luluskan aktanya dalam Parlimen, kawasan pintu masuk pertama yang kita beroperasi adalah di Rantau Panjang. Dan kalau namanya Kawalan Sempadan, dia punya nature of work dia memang terdedah kepada segala bentuk ancaman. Fungsinya nak memastikan people's and goods mobility itu dengan izin seamless. Pada masa yang sama, tak ada kompromis soal keselamatan. Dan tak boleh ada keciciran dari segi kutipan hasil. Jadi, insiden yang berlaku semalam di Bukit Kayu Hitam adalah merupakan satu insiden yang amat kita kesali, tapi kita bersyukur kerana komander AKPS itu selamat ketika keluar awal pagi nak solat subuh. Tembakan hanya kena pada kenderaannya, tapi kita dah buat tangkapan. Ya, tak sampai 24 jam tangkapan. Dan sekarang sedang berlaku proses soal siasat.